Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Isnin 15 Disember 2025 Masehi. Sama dengan mana apa ni? Kaki tu. Jaga molek. Samaan dengan 24 jam ada akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.14 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Kemarin setelah saya buat video daily report kemarin, gimana mari tak ingat. Sudah. Mari Ahad dah. Dah tak ada apa-apa. Keluar untuk semaya maghrib di tu untuk minum petang. Awak video report di rumah tu. Ada. Untuk semaya maghrib di surau di masjid, di surau pada buah, lepas tu balik sekejap. Mandi siap apa tu. Dan balik dekat masuk Isya. Pergi semaya syak di masjid. Mari sini sekejap. Lepas tu kita balik besok saya terus pergi semaya maghrib di semaya syak di masjid pada buah. Lepas tu pergi biasa untuk minum malam. Lepas tu pada pukul berapa mana tak ingat dah. Pukul 11.50. 11.46 kerja kedua balik ke rumah. Tidur pula malam tadi dah ada pukul 1.50 minit pagi. Lepas tu bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun mandi, makan sarapan. Semai subuh kemudian makan sarapan. Lepas tu terus bersiap mai ke sini lah. Ada pukul 8 berapa tadi tak ingat dah. Pukul 8 berapa. Lepas tu mai sini buat bersiap tadi lah. Lepas tu buat video review hadiah graduasi untuk tu lah. Dan juga ada birthday untuk Ainul tu. Dan juga ada graduasi untuk Ainul. Dan juga hadiah graduasi untuk apa budak-budak tu. Apa dah? Alice Suraya. Lepas tu saya terus pergi sampai kepada dia. Pada begitu singgah kemah pada buah tu, tanya berapa orang graduasi tahun ni. 10 orang semua. Pada tahu tu saya pun terus pergi ke Darah dah. Kedua tadi ke Darah tu. Balik ke sini. Siap-siap ada sampai sana 6 orang saja hadir gini. 4 lagi tak ada. Lepas tu sampai kena orang tu lah, tinggal 4 tu lagi tinggal sana lah. Terus mai ke sini untuk semaya Zuhur dan maya asar di sini. Nasi tak akhir lagi. Singgah dah klik tadi kata singgah ke dah klik kejap. Satu nasi tak akhir lagi nak balik di kerajaan. Pada ni barulah mai pula. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.